pasal berita Iran telah melancarkan ujian peluru berpandu terbaru. Saya nak terjemahkan dulu apa kata bekas seorang pegawai perisik Tentera Laut Amerika apabila diwawancara di televisyen Amerika tentang situasi Amerika dalam perang dengan Iran sekarang ni. Jadi menurut beliau, situasi yang dihadapi oleh Amerika Syarikat sekarang ni daripada segi ekonomi dan geopolitik adalah jauh lebih teruk daripada situasi sebelum Amerika dan Israel ni gatal melancarkan perang ke atas Iran pada 28 Februari lepas. Ini semua anda tahu. Dia kata ini adalah kerana Iran telah memiliki senjata-senjata terbaru yang mengejutkan kita, Amerika lah, yang mampu berperang lama. Bukan itu saja, kemampuan Iran membuat dan menggantikan peluru-peluru pandu yang telah digunakan semasa perang berlangsung adalah amat mengejutkan Amerika lah. Ini menurut perisik Tentera Laut. Dan Iran sekarang mampu menggunakan senjata itu ke atas Amerika dan juga ke atas ekonomi seluruh dunia. Dan senjata itu ialah Selat Hormuz. Selat Hormuz ni ibarat renewable weapon lah dia kata. Kalau dibandingkan dengan renewable energy ni macam solar, macam empangan tu kan, hydro tu. Tak payah nak buat, memang dah ada tersedia dekat situ senjata yang Iran gunakan. Jadi Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata untuk menekan Amerika. Dan tindakan Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata ke atas Amerika bukanlah perkara yang mengejutkan. Sebab sebagai seorang bekas pegawai perisik Tentera Laut Amerika, dia kata faktor ini sentiasa diambil kira oleh Tentera Laut dalam sebarang tindakan yang mahu diambil ke atas Iran. Jadi keupayaan Iran menutup dan mengawal Selat Hormuz adalah risiko yang paling besar yang diambil kira oleh Tentera Laut sebelum ni. Sekiranya merancang untuk menyerang Iran. Semua ni memang patut dijangkakan. Tetapi dia kata, menyedari hal ni, Presiden Trump telah mengambil keputusan juga yang terburu-buru untuk menyerang Iran dan mengenepikan risiko ni. Make a whim, dia kata. Ini adalah kerana Trump ni percaya yang beliau mampu memusnahkan kerajaan Iran yang memerintah akan tetapi apa yang kita dapat, dia kata, ialah pemimpin yang lebih muda, pemimpin Iran yang lebih muda dan lebih agresif. Ambil kau. Yang lebih teruk lagi ialah kepimpinan baru Iran ni akan mendapat beratus-ratus bilion dolar daripada hasil mengawal Selat Hormuz. Tak ada pasal cek pasal. Jadi sekarang kita dengar pula apa kata ahli Kongres daripada Parti Demokrat tentang pandangan majoriti rakyat Amerika ke atas perang bodoh ke atas Iran ni. 7 in 10 Americans want this war to end. Families are being bankrupted as we speak by this war. As kids are going back to school, families are realizing that filling up lunchboxes this year is going to cost them $4,000 more than it did last year. That is mostly because of this war. The war needs to end because every day that the war continues, America gets weaker, Iran gets stronger, and people here in the United States get screwed as prices go up and up and up. Jadi sekarang ni tak heran dekat Amerika hari ada ahli Kongres, senator ataupun orang-orang perseorangan mengeluh sebabkan Iran ni perang ke atas Iran ni telah menghimpit kehidupan masing-masing. Dan saya nak main satu lagi video. That fear factor has not been broken. The Iranians have demonstrated they're willing to enter into a cycle of violence in which America used to have what they call escalation dominance. America has the ability to dominate any escalation militarily all the way up to potentially nuclear war. I'm not saying that's what America was going to do. I'm just saying they always had that ladder, and so they could always escalate that dominance. We can kill leaders, we can bomb indiscriminately, we can do whatever we want. The Iranians no longer have that fear when they make their calculation as to what they want from the Americans. They've taken over the Strait of Hormuz, nothing is opening. They're attacking our allies despite the fact that the US doesn't want them to. They are capable of attacking Israel if Israel attacks Iran. And now they're killing American soldiers in bases that we're not even very honest about that exist in those countries. We don't even talk openly about military bases in Jordan. That calculation means there's a new dynamic emerging in the Middle East, and I think it puts America on a much weaker footing. So you can arguably say that America's involvement in this Iran war has now made us, our allies, much weaker in the region than where we were the night that this war began. Ya, menurut juga dia kata
Iran menurut dia cakap ni, dia kata Iran sekarang ni bukanlah nak bertahan saja, dah mengubah dah ofensif dan nak meningkatkan lagi tahap perangan ataupun escalation dominance dan dia kata disebabkan serangan ke atas Iran ni telah meletakkan Amerika dan juga sekutu-sekutu Amerika ataupun anjing-anjing Amerika ini dalam keadaan yang jauh lebih lemah daripada sebelum serang Iran. Tak ada penyakit cair penyakit. Dan semalam ada 2-3 orang suruh saya komen pasal 7 ekor askar Amerika yang mampus atas kapal pengangkut Abraham Lincoln. Ceritanya ini menurut laporan daripada media Tasnim daripada Iran. Ceritanya ketua CENTCOM tu dia datang untuk cuba menenangkan askar-askar Amerika yang dah bosan dah terlampau lama sangat duduk atas kapal, dan dia dibaring dengan botol air dah. Lepas tu terjadi pergaduhan lah di antara sesama dia orang dan dikatakan ada yang pakai pisau dan 7 orang mampus. Tapi akhbar Amerika kata ini propaganda Iran. Tak tahulah mana satu betul. Sebab ini dilaporkan oleh satu media saja, iaitu oleh Tasnim News oleh Iran agensi. Dan berita yang menarik sekarang ni, anjing-anjing Amerika, iaitu negara-negara Arab yang dah tak ada duit sebab tak boleh jual minyak, mula menjual bon-bon Amerika. Termasuklah anjing dia di Asia, iaitu Jepun. Jepun kata dia punya mata wang dah tertekan sekarang ni, mata wang tu pun dah merosot sikit. Dia terpaksa jual bon-bon dia. Dan kita tahu Jepun ialah pemegang bon Amerika yang paling besar. Kedua ialah China dan ketiga ialah Taiwan kalau tak salah saya. Taiwan besar dan mula menjual. Dan kita tahu apabila bon-bon Amerika ni dijual dengan jumlah yang banyak, maka harga akan jatuh dan kadar faedah akan naik. Bukan saja Amerika nak berhutang lepas ni dia kena bayar tinggi bunga, malah kadar bunga dekat bank-bank pun yang mana ambil housing loan tu kena bayar lebih. Ini meningkatkan lagi pening kepala Trump. Saya rasa tak lama lagi, tak sampai habis dia punya term ni, dia akan jadi 3 suku lah. Dan kepada yang baru masuk live saya malam ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi, yang dah masuk 30 hari bulan Safar tahun 1448 Hijrah untuk bersama-sama menyaksikan detik-detik bersejarah keruntuhan, insya-Allah keruntuhan Empire Amerika, kerajaan penyembah setan ni. Alhamdulillah, syukur kita juga dapat bersama-sama lagi untuk menyaksikan detik-detik bersejarah kehancuran negara haram Israel yang mula ditinggalkan oleh Amerika, dan juga detik-detik kemerdekaan rakyat Palestin yang kita dah tunggu berpuluh-puluh tahun dah, insya-Allah. Sebab sekarang ni tak lagi semua aset-aset Amerika akan dilungguk dekat Israel, senanglah Iran nak bom. Jadi marilah kita bersama-sama kita teruskan doa kita agar harapan kita ni menjadi kenyataan semasa hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pasal raja-raja Arab ni, perasaan saya samalah juga dengan pendengar channel saya ni yang hari-hari saban hari bila lagi raja-raja Arab sial ni nak lingkup digulingkan oleh rakyat masing-masing. InsyaAllah tak lama lagi dah tu. Dan seluruh dunia tahu tentera Amerika ni cabut lari daripada Kuwait, cabut lari daripada Bahrain, Qatar, dan semalam semasa askar Amerika nak bergambus di 2 pengkalan terakhir dekat Iraq, dia orang siap minta gencatan senjata selama 48 jam daripada pejuang-pejuang Iraq supaya tak serang masa dia orang tengah bungkus kain.